24 November 1971, seorang lelaki merampas pesawat dan lompat dengan wang tebusan RM800,000. Siapa dia sebenarnya? Dia naik pesawat guna nama Dan Cooper. Pakai sut hitam, tali leher kemas. Nampak macam businessman biasa je. Tapi bila pesawat dah naik, dia bagi nota kat pramugari. Dalam tu tulis dia ada bom dalam beg. Cooper minta $200,000 Amerika, 4 parasut dan pesawat kena mendarat di Seattle untuk tukar penumpang dengan wang. Lepas dapat wang dan parasut, semua penumpang dibebaskan. Tinggal Cooper dengan kru pesawat je. Apa plan dia lepas ni? Cooper suruh pilot terbang rendah ke Mexico. Tapi tengah jalan, dia buka pintu belakang pesawat dan lompat dalam gelap. Bayangkan, lompat dari pesawat tengah malam, hujan lebat, suhu beku, dengan beg penuh duit. Gila ke apa ni? FBI cari bertahun-tahun tapi tak jumpa mayat atau parasut. Tahun 1980, budak jumpa sebahagian wang tebusan kat Sungai Columbia je. Sampai hari ni, tiada siapa tahu Cooper hidup atau mati. Adakah dia selamat dengan wang atau mati dalam hutan?